Hello, saya baru dapat panggilan dari bank. Diorang cakap ada transaksi yang mencurigakan. Siap minta nombor IC dengan OTP. Wan, jangan bagi sebarang maklumat. Itu adalah taktik scammer. Pihak bank tak akan minta OTP melalui telefon. Tapi mereka tahu nama penuh saya, alamat rumah, semua betul. Scammer boleh dapatkan maklumat dari kebocoran data atau media sosial. Wan boleh buat laporan terus kepada pihak berkuasa. Macam mana scammer boleh dapatkan maklumat peribadi kita? Dan kalau dah terkena, apa tindakan yang boleh diambil? Jom kita dengarkan penjelasan daripada pihak PDRM. Bagaimana scammer boleh mendapatkan maklumat peribadi kita? Adakah data kita ni bocor dari institusi kewangan? Sebenarnya bagaimana pihak scammer ni boleh mendapatkan maklumat peribadi seseorang itu adalah bermula daripada individu itu sendiri. Orang awam ni sendiri membocorkan rahsia ataupun maklumat diri sendiri di sosial media lah. Sebagai contoh Facebook. Sebagai contoh kita nak membeli barangan kan, ataupun kita nak menjual barangan, kita banyak tinggalkan nombor telefon, alamat rumah sekiranya nak COD. Itu menjadi salah satu punca ataupun source lah bagaimana pihak scammer tu boleh mendapatkan maklumat diri kita. Boleh Tuan kongsikan bagaimana Muhibah Alliance ni boleh dikategorikan sebagai bukan scammer? Muhibah Alliance ni sendiri perlu mengikut syarat-syarat ataupun term and condition yang disediakan oleh KPKT itu sendiri. Adakah pihak polis berjaya mengesan lokasi scammer daripada nombor telefon je? Penggunaan nombor telefon agak sukar lah untuk pihak polis trace ataupun mengesan scammer-scammer ni. Sebabnya untuk sejarah siasatan, scammer-scammer ni tidak akan menggunakan maklumat diri untuk mendaftar nombor telefon tersebut. Nombor telefon scammer kebanyakannya didaftarkan atas nama warga negara asing. Bagaimana pula proses penukaran buktiran peribadi bagi mangsa yang berusia 50 tahun ke atas? Adakah mereka perlu pergi ke organisasi tertentu ataupun boleh offline saja? Kalau offline, adakah ada cara mudah untuk mereka? Okey, untuk sebarang pertukaran maklumat diri, sekiranya maklumat diri asal tu dah leak ataupun bocor, antara cara yang betulnya kita pergi ke organisasi tu sendirilah untuk menukar. Secara basicnya kita back to basic, isi form. Sekarang ni banyaknya leak information melalui atas talian. Jadi sekarang kita dah tahu kan taktik yang digunakan oleh scammer dan bagaimana nak lindungi maklumat peribadi kita. Paling penting, korang jangan panik bila dapat panggilan yang mencurigakan. Semak dulu dan jangan mudah berdaya. Tapi kalau korang dah terjebak dengan komitmen kewangan yang membebankan, jangan risau, ada penyelesaiannya. Dengan Muhibah Alliance, penjawat awam boleh gabungkan satu pinjaman yang sedia ada dalam satu bayaran bulanan yang lebih rendah dan fleksibel. Ini boleh membantu untuk kurangkan beban kewangan dan elakkan risiko hutang yang tak terkawal. Semak kelayakan korang dengan Muhibah Alliance tanpa sebarang charge sekarang.